Rasulullah pernah bersabda, setiap umat mempunyai orang kepercayaan, dan orang kepercayaan umat Islam ialah Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Riwayat Al-Bukhari. Mungkin tak ramai yang tahu tentang beliau. Beliau tak banyak bercakap, tapi bila umat Islam dalam krisis, Abu Ubaidah lah insan yang akan Rasulullah panggil. Dalam perang Uhud, bila Rasulullah cedera disebabkan ada 2 besi dari topi perisai baginda tertusuk ke dalam rahang baginda hingga menyebabkan pendarahan yang sangat banyak. Malah 2 gigi geraham baginda juga tercabut. Waktu tu, sahabat lain tak tahu nak buat apa dah. Maka Abu Ubaidah dengan segera berusaha cabut kepingan besi yang tajam tu dengan menggunakan gigi depannya sendiri, sehingga kedua giginya patah. Beliau sanggup hilang gigi depan asalkan Rasulullah selamat. Inilah lelaki yang Rasulullah gelar Amin Hadzihil Ummah, insan yang paling amanah dalam umat ini. Bila Khalifah Umar radhiyallahu anhu cari siapa nak jadi panglima Islam pada tahun ke-18 Hijrah, Abu Ubaidah lah yang terpilih untuk dihantar ke Syam. Dan ketika itu wabak taun melanda di sana. Saidina Umar cuba panggil beliau keluar daripada daerah tersebut, tapi beliau menjawab, kita keluar dari satu takdir Allah kepada takdir Allah yang lain. Malah beliau tetap kekal di sana untuk bersama-sama dengan tentera Islam yang lain, sehinggalah takdirnya beliau dijemput Allah. Sangat tenang di luar tetapi berjiwa besi di dalam. Itulah Abu Ubaidah.